Tutorial ini akan mengajar anda bagaimana ingin bid di dalam lelongan bank. Yang pertama, tekan pada bank auction. Kemudian, pilih acara lelong bank yang anda ingin ikuti. Di dalam halaman ini menampilkan nombor lot yang tersedia untuk lelongan bank yang dipilih. Anda juga boleh download listing ini dengan pilih di atas. Anda boleh join lelongan ini secara langsung dengan tekan di Join Live. Kemudian, tekan setuju untuk syarat dan terma. Tekan OK untuk mengaktifkan suara. Di bahagian ini menunjukkan nombor lot, harga cadangan dan deposit untuk lot ini. Dan di sini pula menunjukkan baki kredit anda. Sebelum anda bid, pastikan anda mempunyai baki yang mencukupi. Buat masa ini, kita cuma ada 3 option sahaja. RM100, RM300 dan juga RM500. Saya ingin bid sebanyak RM100. Disebabkan saya adalah bidder pertama, saya akan gunakan reserve price terlebih dahulu. Sekiranya ada pembidar lain cuba untuk membidar bidaan saya, andai kata ditambah RM100. Dan harga kini telah pun mencapai RM5,800. Jadi, kita ingin melawan balik bidaan tersebut. Sama juga, saya boleh pilih sama ada RM100, RM300 ataupun RM500 yang anda boleh pilih. Anda juga boleh kunci bidaan anda sekiranya anda risau anda tersalah bid. Mari kita lihat. Nampak? Sekarang anda tidak boleh klik. Ketika indikator ini muncul, itu bererti bahawa anda adalah penawar ataupun pembidar yang paling tinggi. Jika indikator ini menghilang, ini bererti pembidar lain telah pun mengalahkan anda. Sekiranya indikator ini tetap sehingga ke akhir lelongan, itu bermakna anda adalah pemenang untuk lot ini. Pembidar juga boleh melihat pesan siaran dari juru lelong di bahagian ini. Mari kita tengok. Nampak? Sekarang anda boleh melihat mesej ini di sini. Dan ini adalah rupa sekiranya anda menggunakan telefon bimbit. Semua features dan fungsi sama seperti menggunakan desktop version.